Walid nak menikah batin aja dengan Baiduri supaya Walid dapat menguasai dampingan yang ada pada Baiduri, iaitu Puteri Gunung Ledang. Tapi Puteri Gunung Ledang ni sombong sebab dia ada kuasa dan kekuatan yang besar. Dia tak nak berkongsi dengan puteri-puteri yang lain. Tapi Walid kan ada isteri batin yang lain. Isteri batin pilihan hati Walid tak sama dengan isteri batin atas nama perjuangan dakwah. Kenapa Walid nak menikah dengan Baiduri? Kenapa Walid nak menguasai Puteri Gunung Ledang? Itu semua atas jalan dakwah Walid. Dan kenapa? Para jemaah di sini ada beberapa orang isteri. Sebab perempuan itu ada kekuatannya. Dan kekuatan itu sangat penting di dalam dakwah. Dan Walid perlukan kekuatan itu dari semua perempuan yang bersama Walid. Kamu semua adalah perjuangan dakwah Walid. Kekuatan Walid. Tiada siapa yang lebih, tiada siapa yang kurang. Semua Walid perlukan. Semua Walid sayang. Sama rata. Semua puteri-puteri Walid faham